Macam ni. Ni dalam proses upgrade lah. Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak share macam mana nak bind korang punya motor dengan app Zone Test Smart Apps. Okey, first korang scan barcode tu. Alright, dah scan, dia akan masukkan link dengan email untuk download Zone Test Smart Apps. Okey, so kita download dulu apps tu. Okey, bila dah download, kita kena install lah. Install app Zone Test Smart tadi. Alright, dia download tu, dia download file APK. Dah selesai install, okey, kita open. Dia akan loading dulu. Okey, first korang kena create account dulu. Okey, kat sini masukkan email, masukkan dia punya checksum tu. Lepas tu next. Okey, nanti korang akan terima email dia punya code verification tu. Korang check dekat email. Okey, macam ni aku dah check, dapat 8263, aku masukkan checksum dia. Okey, 8263, next. Okey, masukkan password. Korang letak password, lepas tu next lah. Register successful. Bila dah successful, kena login balik semula. Lepas tu bind your vehicle. Okey, kita pergi. Sebelum tu korang kena aktifkan Bluetooth dulu. On Bluetooth. Okey, mobile Bluetooth check. Okey, dah link korang punya Bluetooth, dan baru boleh pergi dekat information. Okey, scan yang perlu scan adalah yang tu lah. Okey, dekat sini korang masukkan chassis number, engine number. Lepas tu korang boleh pilih motorcycle. Motorcycle tu pilihlah ikut color. QR dekat information. Lepas tu masuk nama, nombor telefon. Okey, dan submit. So sistem bagi tahu successful. Dan masuk balik, kena authorize dulu. Lepas authorize, maksudnya dia nak verify lah, dia linkkan dengan motor. Lepas tu akan nampak interface macam ni. So dah boleh guna function Bluetooth sahaja. Yang ni next aku akan ceritakan. Okey, yang apa yang boleh guna, lock, unlock dengan buka seat. Sewaktu korang tengah upgrade, motor korang akan dengan sendirinya dia akan keluar signal lah. Macam ni. Ni dalam proses upgrade lah. Okey, stay tune untuk episod kedua. Aku akan cerita lebih detail untuk penggunaan kamera dan SIM card. Okey, jangan lupa share. Bye.